Okey, biasanya bila berlaku kematian, apa yang kita nak kena buat sebenarnya? Apa yang kita nak kena buat? Pertama pada saya lah, pertama memanglah nak tak nak memang kita okey, yang pertama sekali bila berlaku kematian, lepas dah berlaku kematian ataupun ialah bila berlaku kematian, yang benda yang pertama kita kena dapatkan adalah dapatkan sijil kematian. Ini benda yang paling wajib, paling basic sekali nak kena ada. Kita tak boleh uruskan harta pusaka kalau kita ada surat apa? Surat macam surat mati tu. Surat daftar kematian ke? Tak nak. Nak surat yang surat sijil kematian daripada JPN. Sebab ini ialah sijil kematian ni dia bukan hanya nak guna untuk uruskan harta pusaka je. Kita nak buat benda lain pun kita nak kena ada sijil mati. Contoh, pasangan meninggal, nak daftar anak sekolah ke apa, semua nak sijil kematian ni. Jadi sebab tu paling basic sekali sijil kematian tu kena dapat.